6 hingga 7 jam. Okey, nanti kita tengok apa hasil dia. Okey, saya dah buka dia punya plastik. So ni dia punya coklat yang dah kita bekukan malam tadi. Okey, kita tengok dalam dia macam mana rasa. Memang sedap. Rasa dia lebih kurang macam aiskrim Magnum kita beli kat kedai juga. Di luar dia ada lapisan coklat, dalam dia ada susu yang kita campurkan dengan vanila. So rasa dia boleh tahan, sedap. Ni budak-budak memang suka lah. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Terima kasih kepada anda yang telah pun subscribe saya punya channel. Terima kasih atas sokongan anda. Okay, insyaAllah kita tunggu video yang akan datang. Saya pun tak pasti video apa yang saya akan buat. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.